Kita kena yakin rezeki pada Allah. Ada satu soalan orang tanya saya, Ustaz pernah cakap dan ceramah Ustaz yang rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Mak, soalan kau agak-agak lah. Terus direct dia. Saya kata macam ni je. Maknanya kalau kita jawab macam tu, maknanya bukannya postman rezeki tu tak nampak rumah kau, tapi hati kau tu yang buta. Kenapa pula? Sebab kita kena faham rezeki ni bukanlah seperti mana yang kita bayangkan. Rezeki tidak semestinya mesti sama macam kita expect. Aku nak duit, maka aku dapat duit. Aku nak isteri yang lawa macam ni, dapat macam tu. Tak. Kita kena faham dalam bab permintaan hati hajat kita 3 je. Pertama, Allah makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Allah makbulkan dan bagi lebih baik lagi. Atau ketiga, Allah bagi ke akhirat nanti, tak bagi kat dunia. Jadi itu kita kena faham. Itu sebabnya dalam rezeki ni penting, dalam mencari rezeki, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu dalam hadis Nabi. Dan Nabi juga pesan apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada.